Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Assalamualaikum. Yang saya sayangi Ustazah Nazira, semoga semakin sembuh ya Ustazah. Suara Ustazah sikit sebab tu Ustazah tak live tadi, minta maaf ya sahabat-sahabat semua. Tapi malam ni Ustazah nak bersama juga kita dalam sesi tadabbur. Masya Allah, terima kasih banyak-banyak Ustazah. Okey, Ustazah Nazira Abdul Rahim selaku penaung Q-Circle. Yang saya hormati barisan pasukan penggerak Q-Circle dan sahabat-sahabat muslimat Q-Circle yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan izin dapat lagi kita berkumpul pada malam ini. Jadi bagi memberkati majlis pada malam ini, marilah sama-sama kita menadah tangan untuk memohon doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkatilah majlis kami pada malam ini. Limpahkan rahmat dan keberkatan-Mu ke atas perhimpunan ini, Ya Allah. Permudahkan segala urusan kami, bukakan hati kami untuk menerima ilmu dan kebaikan, serta jadikan majlis ini majlis yang Engkau redai, Ya Allah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada minggu lepas kita sama-sama bertadabbur surah Al-Masad, insya-Allah. Pada minggu ni Ustazah akan sambung lagi surah Al-Masad ni Ustazah. Dengan tidak membuang masa, saya menjemput Ustazah untuk menyambung blok tadabbur pada malam ini. Dipersilakan Ustazah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Adinda Fiza di atas kebaikan beliau pada malam ini. Jadi host kita memberikan hikmat beliau, memberi pemudah cara kepada kita semua. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد, alhamdulillah, syukur kepada Allah dengan limpah dan kurnianya kita dapat bertemu lagi pada malam ini dalam satu keluarga dan program yang diberkati Allah. Kita berharap dan mudah-mudahannya baik. Malam ini dengan izinnya dan limpah kurnia juga, saya test suara. Dengar tak suara saya? Malam ni Ustazah. Okay, boleh dengar Ustazah kau. Dengar Ustazah. Saya tak dengar. Ustazah mute. Tak dengar ya? Okey. Saya berharap Allah membantu dan memberikan rahmat. Ya, baik. Alhamdulillah, pada malam ini kita masuk kepada surah Al-Masad dan kita teruskan. Alhamdulillah, terima kasih pelajar di TikTok dan memberi maklum balas dengar. Baik, minggu lepas kalau tak salah saya, kita sampai dekat bayan kalimat, betul tak? Kita pergi dekat bayan kalimat. Betul. Suara Ustazah tak dengar, Ustazah. Dia auto termute ada tekan apa-apa ni. Minta maaf ya. Okey. Minggu lepas kita dah pergi dekat bayan kalimat. Kita dah belajar tadabbur dari segi perkataan tabbat. Dari segi perkataan tabbat itu sudah memberikan gambaran kepada kita. Allah memulakan surah Al-Masad ini ya, dengan perkataan menunjukkan bahawa kehancuran. Masih ingat lagi tak? Perkataan tabbat itu membawa maksud kehancuran dan kerugian. Ya, kehancuran itu bukan kehancuran di dunia.
tetapi malah kehancuran di dunia dan sampailah ke akhirat yang nyata. Perkataan yang dimulakan oleh Allah ini pada ayat permulaan lagi sudah Allah menunjukkan kemurkaannya, iaitu Tabbat. Jadi Allah nak menunjukkan kepada kita kalau dah di permulaannya Allah telah menggunakan perkataan Tabbat yang menunjukkan kepada kehancuran, maka ada benda lagi, tak ada siapa dan tak ada apa-apa yang boleh menolong lagi. Baik, seterusnya sayausulan naran zata lahab. Ayat yang ketiga itu bermaksud ia menderita. Kita recap je. Sebab kita nak pergi kepada bayan munasabah. Minggu lepas kita pergi kepada bayan kalimat. Baik. Sayausulan naran zata lahab. Bermaksud akan menderitalah mereka menjadi bakaran api neraka yang begitu marak dan menjulang. Naran zata lahab. Baik. Kemudian surah ini ada 3 perkara berkaitan dengan Abu Lahab yang akan menjadi kerugian baginya. Iaitu kehancuran bagi harta dia. Allah nak bagi tahu kepada kita. Bila Allah kata nak hancurkan, seperti mana tamadun-tamadun dan kaum-kaum yang telah ditunjukkan kepada kita di dalam Al-Quran. Bila Allah nak kata dia nak hancurkan, baik, dia akan hancurkan dengan seburuk-buruk kehancuran. Kita tengok kaum Lut, kan, Fir'aun, kan, kemudian Qarun. Kita tengoklah kaum-kaum yang telah mendapatkan kehancuran oleh Allah. Tak ada sikit pun bekas yang Allah tinggalkan. Maksudnya, kehancuran bila Allah kata nak hancurkan, dia mesti hancurkan dari segi fizikal, iaitu harta. Allah terbalikkan bumi, kan, kaum Lut. Allah tenggelamkan kaum Nabi Musa, Fir'aun dan koncu-koncunya. Itu Allah tenggelamkan, Allah hancurkan dari segi fizikalnya. Sebab tu kita tak boleh sombong sikit je. Ni sebab sombong, kan. Satu disebabkan sombong. Sombongnya itu sampai ke membawa kepada penghinaan sampai kau dah tak boleh beza di antara Nabi yang dimuliakan oleh Allah. Sebab itu kita ni kalau sombong kena bersabar. Sombong itu sebenarnya adalah satu punca yang boleh membawa kita kepada kehancuran. Kehancuran tu dia membawa kepada kehancuran fizikal kita ni. Sampai kita dah tak boleh respect, tak boleh nak hormat, tak boleh nak ada adab langsung dengan siapa-siapa pun. Sampai dah tak boleh beza dah, itu mak engkau contoh. Kau jangan biadab, itu mak engkau yang melahirkan kau. Contoh. Kan? Kau jangan biadab, itu guru kamu. Contoh, mungkin tak boleh nampak lah guru, tak boleh faham lagi. Tapi kalau dah sampai tak boleh beza seorang mak dan seorang ayah, itu memang kesombongan. Sebab itu bila kita menjadi seorang anak pun, kita boleh jadi anak yang sombong. Semua bermula dengan kesombongan, kan. Allah dah sebut dalam Al-Quran, banyak kita jumpa sebelum ini. Janganlah kamu sombong, janganlah kamu sombong. Sebab kesombongan itu di antara punca-punca titik yang boleh menghancurkan segala kebaikan yang ada dalam diri kita juga. Sampai dia tak boleh kenal dah siapa dia duduk kat depan mata kita ni. Nanti kita jumpa. Baik. Jadi Allah kata, bila Allah kata nak hancurkan, dia hancurkan fizikal harta. Baik, yang kedua, Allah hancurkan anak-anak dia juga. Dalam kita nak jumpa kejap lagi munasabah, anak-anak Abu Lahab ini pun sama biadab macam dia. Mereka juga sekongkol menyakiti Nabi. Sebab itu tauladan seorang ibu dan ayah. Sebab itu tauladan ibu dan ayah sangat penting. Kita tak boleh langsung berkompromi. Bab tauhid ni. Bab tauhid tak boleh kompromi. Bab ketauhidan tak boleh kompromi. Baik. Yang kedua, Allah kata dia akan hancurkan sampai engkau duduk dalam neraka tu. Itulah tempat pengakhiran diri kita dan ataupun sesiapa saja yang bermula dengan sombong. Masya Allah. Baik, seterusnya ayat yang kelima. Hablum min masad. Iaitu simpulan
tali yang dipintal. Ya, tali yang dipintal itulah yang akan menjerut leher isteri dan suami ni, Abu Lahab dan isteri dia, iaitu Ummu Jamil. Tak cukup dengan azab, tak cukup dengan kehancuran harta, tak cukup dengan kehancuran anak-anak dia, menghancurkan dia masuk dalam api neraka. Tak cukup dengan itu, Allah buat satu pintalan yang khusus untuk mereka berdua. Kerana kejahatannya cukup-cukup zalim. Tengok tuan-tuan apa dia buat dekat Nabi. Kita dengar apa sebab itu kita kata, bila kita membaca surah-surah ini dengan tadabbur yang betul, daripada tadabbur yang ditafsirkan oleh para ulama, dia baru datang perasaan itu dengan betul. Kita tak tadabbur dengan hawa nafsu kita. Yang tu kita buat muhasabah. Yang kita buat muhasabah sendiri tak apa. Baik, kita tengok, kita dah habis kepada bayan kalimat. Dan kita nak pergi kepada bayan munasabah. Apa munasabah surah Al-Masad ini untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita? Baik. Surah Al-Masad ini menceritakan kesudahan orang kafir dan kerugian mereka. Dengan sebab seorang wanita dan suami yang banyak melakukan perkara yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni, tangan, perkataan tak cukup, ini semua. Mereka sangat banyak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyakiti Nabi. Mereka berdua juga amat kuat menentang Rasulullah dan menghalang manusia memeluk Islam. Dan pada ketika itu, mereka di antara orang yang kuat menghalang manusia. Siapa yang masuk Islam ikut Muhammad siap. Dia pergi serta-merta mereka menyerang. Surah ini mempunyai hubungan yang kuat dengan surah sebelumnya. Kesalahan pasti kepada mereka yang bermusuh dengan Allah. Begitu juga mereka yang memusuhi Rasulullah. Sebab ini janji Allah. Kau jangan musuh dengan aku, jangan bermusuh dengan Nabi-Nabi. Sesiapa yang bermusuh dengan aku, dia sudah pasti menjadi musuh aku yang nyata. Sesiapa yang menjadi musuh pada Nabiku juga, mereka akan menjadi musuh yang nyata kepada aku. Maka insyaAllah bila kita belajar agama, baru kita kenal siapa sebenarnya musuh kita ni. Baik. Seterusnya, mereka akan dikenakan azab pada hari akhirat. Ini munasabah surah Al-Masad. Jangan sesekali bermusuh dengan Allah. Jangan sesekali bermusuh dengan Rasulullah. Maka mereka akan diperangi oleh Allah. Dan mereka akan dikenakan azab pada hari akhirat. Ia adalah kemenangan kedua bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Surah Al-Masad ini di antaranya berita yang Allah nak sampaikan kemenangan kedua yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Selepas kemenangan pertama iaitu turunnya surah An-Nasr. Kan? Kemenangan pertama bagi Nabi Muhammad ini, surah ini diturunkan ketika mana tahun keempat kenabian. Tak lama kan, baru lagi. Sebab itu tentangan sangat hebat. Tentangan sangat hebat. Dan kemenangan pertama yang dinikmati oleh Nabi, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi, iaitu turunnya surah An-Nas. Dan surah Al-Masad ini adalah kemenangan kedua kepada Nabi, pembelaan kepada Nabi. Baik, seterusnya dia kata, di dalam surah Al-Masad ini tercatat satu lagi kemenangan bagi orang-orang beriman, iaitu kemenangan pada hari akhirat. Sebab itu, sahabat-sahabat, selalu kita kena pujuk hati kita. Kan kadang-kadang Allah uji kita di dunia ni. Sebab itu kita kena yakin ada satu lagi kemenangan yang abadi untuk kita, iaitu di hari akhirat. Memang kita kat dunia tak mungkin kita boleh selalu menang. Sebab ini bukan tempat yang abadi. Ini adalah tempat ujian untuk kita. Kan, tempat ujian. Apa kita minta? Kadang-kadang kita kata dekat Allah, ya Allah, kenapa engkau tak bagi apa yang aku minta? Sedangkan, Allah bagi je semua apa yang kita minta. Cuma dia sedang menguji kita. Sebab dia dah bagi tahu dunia ini bukan tempat abadi kamu. Dunia ini bukan tempat abadi kita. Kan? Dunia ini hanya tempat ujian. Tempat abadi kita hanyalah di akhirat nanti. Maka sebab itu, Nabi kita SAW berjuang habis-habisan sebab dia
nak menyampaikan kepada kita firman Allah dan juga Islam agar kita tahu dan kita faham. Wahai umatku, dunia ini hanya tempat sementara kita. Kan? Maka dia pun berjuang habis-habisan agar sampai kepada kita Islam ni. Barulah kita boleh bersabar dengan dunia ni. Kalau tak kerana Nabi Muhammad SAW. Ya Allah. Ya. Apalah nasib kita hari ini kan? Yang baik. Selesai sudah bayan munasabah sampai di ayat yang terakhir itu. Moga-moga Allah mencintai hati kita sampai ke dasar hati itu. Moga-moga kita faham bahawa perjalanan kita, ujian setiap hari, setiap saat itu menjadikan kita semakin tenang untuk kita tahu bahawa kemenangan aku yang paling betul adalah di akhirat nanti. Baik, seterusnya kita habis bayan munasabah. Kita pergi kepada bayan tafsili. Masih ingat apa itu bayan tafsili? Apa dia? Bayan secara detail. Tafsili itu detail kan? Jadi kita nak belajar apa dia bayan yang detail yang kita nak belajar. Yang diberikan oleh para ulama mufassir yang terkenal dengan ilmu mereka agar kita dapat ilmu ini. Baik bayan tafsili. Allah Subhanahu Wa Taala memberi contoh yang jelas berkaitan orang yang mendapat kerugian sama ada lelaki dan juga perempuan. Daripada surah Al-Masad ni Allah memberi contoh yang cukup jelas kepada kita bahawa orang yang mendapat kerugian maupun lelaki maupun perempuan sama rata. Ya, sama rata. Contoh tersebut berlaku kepada bapa saudara Nabi iaitu Abu Lahab dan isterinya Ummu Jamil. Kan bapa saudara Nabi. Keturunan adik-beradik itu tidak menjaminkan keimanan kepada kita. Iman tidak dapat diwarisi. Baik. Dan isterinya bernama Ummu Jamil. Abu Lahab dan isterinya adalah orang yang banyak melakukan perkara fasik. Ya. Perkara fasik ini ialah perkara yang apa sahaja yang tidak diterima oleh Islam. Semua kemaksiatan itu adalah perkara fasik. Tidak menerima dia, apa perkara fasik yang dia banyak melakukannya? Paling besar dia tidak menerima janji Allah. Dia tak percaya. Dia tak menerima. Dan dia melakukan kerosakan di muka bumi yang menyebabkan mereka ditimpa kesesatan. Surah ini diturunkan di permulaan dakwah Islam. Dan sebagaimana diketuai, ramai pemuka Quraisy yang memerangi Islam di permulaannya dakwah itu. Di permulaan dakwah, ramai pemuka-pemuka dakwah, orang-orang besar dakwah termasuklah Sayyidina Umar Al-Khattab juga menentang Islam di permulaannya. Ini semua pemuka-pemuka, itu orang-orang besar Quraisy. Contohnya lagi, Khalid bin Al-Walid juga pada permulaannya menentang dakwah Nabi Muhammad. Dan juga Abu Sufyan juga menentang dakwah Nabi Muhammad dan lain-lain. Tetapi mereka pada akhirnya memeluk agama Islam. Masya Allah. Ya, baik. Dalam surah ini dinyatakan nama Abu Lahab dan isterinya di mana kedua-duanya akan dikenakan azab api neraka. Baik. Ini adalah khabar ghaib di mana kedua-duanya akan mati dengan kufur kepada Allah. Nampak tak? Surah Tabbat sini diturunkan ketika mana berlakunya perjumpaan Nabi kan? Kan Nabi panggil kaum kerabat dia untuk memberikan peringatan. Turun ayat itu. Sedangkan berita surah ini menunjukkan itu berita ghaib. Ketika itu Abu Lahab dan isterinya kan masih hidup. Turun berita ini, Allah kata kamu akan mati dalam kekafiran dan kamu akan menjadi bakaran api neraka. Dan di leher kamu nanti ada tali pintalan begitu dan begitu. Sedangkan, nampak tak? Mukjizat Al-Quran. Turun jelas. Ya, sampaikan kita tengok kejap lagi. Betapa Al-Quran itu satu mukjizat. Baik, seterusnya dia kata apa? Dan Al-Quran itu juga memberikan gambaran pada masa hadapan. Dan ia berlaku seperti yang termaktub di dalam Al-Quran. Dan tak mungkin Al-Quran itu menipu. Quran bukan kisah dongeng.
Satu-satunya buku dalam dunia ini yang tak pernah boleh siapa pun buku yang dicetak oleh mana-mana makhluk yang terkenal pun boleh melawan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Kisah yang terdahulu dan dia boleh menceritakan kisah yang akan datang. Ya, betapa hebatnya kitab Al-Quran itu, iaitu Lauh Mahfuz, diturunkan oleh Allah ke Lauh Mahfuz dulu. Di proses penurunan Al-Quran yang begitu mulia. Kalau kita baca sirah macam mana Al-Quran itu diturunkan. Baik. Kemudian kedua-duanya masuk neraka dan menjadi bahan bakar. Mana lagi yang rugi lebih besar daripada itu? Ya. Kerugian sebenar bukanlah kehilangan harta dan juga anak, tetapi kerugian sebenar ialah bila mana seseorang mendapat kekejian dan kehinaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada benda yang paling rugi dalam kehidupan manusia dan kita apabila Allah lah yang menghina kita. Tak apalah, selalu ingatkan pada diri kita. Kan tadi, tempat yang abadi untuk kita hanyalah akhirat. Kalau orang menghina kita, orang apa semua bagi menjadikan kita sedih, selalu pujuk dekat hati kita. Tempat yang baik untuk aku adalah akhirat. Manusia pujilah macam mana pun belum tentu dapat memberikan kebaikan kepada kita. So, kita kena pegang betul-betul tau. Manusia agungkan kita, manusia puji kita, manusia follow kita kan. Banyak mana sekalipun followers. Tak ada apa pun boleh bagi kebaikan. Nama Abu Lahab ialah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Saya kan bila baca cerita ni pun tadi rasa nak marah. Beliau adalah bapa saudara kepada Rasulullah SAW. Dipanggil Abu Lahab kerana wajahnya yang bercahaya. Geram pula, kenapa pula wajah dia bercahaya? Sampai macam tu saya sebut dalam hati saya. Ini gelar yang diberikan oleh orang-orang Arab Quraisy pada ketika itulah untuk dia. Kerana muka dia bercahaya. Bukan kerana cahaya iman dia. Bukan. Ya. Beliau dan isterinya Ummu Jamil adalah orang yang paling kuat memusuhi dan menyakiti baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab itu kita tak rasa geram membaca cerita-cerita ini sedangkan Allah sendiri melaknat dia. Kan? Allah mengutuk dia. Allah menghina dia. Ketika Ummu Jamil iaitu isteri Abu Lahab mendengar surah Al-Masad ini diturunkan untuk suami dan dirinya sendiri, beliau berasa sangat marah. Marah. Ya, sampai berita kepada dia surah ini diturunkan untuk dia dan isteri dia. Marah terus dia pergi cari Nabi Muhammad SAW yang pada ketika itu duduk dekat Masjidil Haram dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tengok belajar-belajar. Macam mana Allah nak ceritakan kalau aku tolong, kalau aku bantu, takkan mungkin ada manusia yang boleh mengganggu dan menghalang. Tengok. Ummu Jamil datang dekat Masjidil Haram pada ketika itu sambil menggenggam batu untuk lempar dekat Nabi Muhammad. Marah betul dia. Namun, tuan-tuan tengok. Bila dia sampai dekat Masjidil Haram pada ketika itu, Allah menutup pandangan Ummu Jamil. Nampak Nabi Muhammad duduk sebelah dengan Abu Bakar. Dia pergi dengan keadaan marah. Dia nampak Abu Bakar je. Pegang batu ni nak campak, nak baling muka Rasulullah. Datang dalam keadaan bertanya. Dia tanya kepada Abu Bakar. Ni sampai ada berita dekat aku ni, dia kata. Ni sampai berita dekat aku ni, yang kawan kamu tu menghina aku. Demi Tuhan, jika aku dapat dia, siap dia dengan aku. Nescaya aku akan pukul mulut dia dengan batu ni, dia kata. Allah, kita yang baca ni rasa macam panas betul. Allahu Akbar. Sanggup dia buat dekat Nabi kita. Ya, baik, pada ketika itu kemudian Abu Jamil berkata lagi, wahai orang yang hina. Lalu dia berlalu pergi. Tiap aku jumpa Muhammad, dia kata aku baling batu ni dekat mulut dia. Dia kata, wahai orang yang hina. Dia pergi. Lepas tu Abu Bakar tengok Rasulullah sebelah. Wahai Rasulullah, kamu nampak tak dia tadi? Adakah dia tak nampak kamu?
Sayyidina Abu Bakar pelik. Nampak? Adakah dia nampak kamu ya Rasulullah? Adakah kamu juga nampak dia ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah jawab, dia tidak melihat. Kerana sesungguhnya Allah telah mengalih pandangannya daripada. Allah hijabkan pandangan Ummu Jamil. Tak nampak Rasulullah duduk sebelah Abu Bakar. Kemudian, kaum Quraisy menghina dan mencerca Nabi dengan berkata, Muzammiman. Turunnya ayat itu, orang Quraisy hina lagi Nabi. Dia kata, Muzammiman. Kamu orang yang tercela. Ingat perkataan ini. Muzammiman. Ya, perkataan ini orang-orang Quraisy menghina Rasulullah dengan berkata muzammiman. Tapi ingat, sedangkan Allah berkata, Allah memberi nama kepada Nabi Muhammad dengan nama Muhammad, iaitu yang terpuji. Masya Allah. Kemudian Nabi kata apa? Ingatlah, sesungguhnya mereka berkata kepada aku muzammiman, sedangkan Allah memberi nama kepada aku Muhammad, yang terpuji. Nabi bersabda, tidakkah kamu merasai hairan bagaimana Allah mengalih daripadaku perbuatan Quraisy yang menyakitkan, mencerca dan menghinaku dengan muzammiman, walhal sebenarnya aku ialah Muhammad. Masya Allah. Dan sedikit lagi, segala harta yang dikumpul oleh Abu Lahab tidak memberi apa-apa manfaat pun kepada dirinya. Sebab itu kita tak boleh bangga sangat sibuk pagi petang siang malam kumpul harta. Jangan sibuk. Sibuk pagi petang siang malam kumpul harta. Tak sempat dah masuk kelas tadabbur. Ada benda nak siapkan kerja lagi ni. Tak boleh. Minggu depan pula. Tak boleh ada lagi ni. Sampai bila nak habis. Nak kumpul harta. Kan? Dan sebenarnya harta itu langsung tak ada manfaat untuk kita. Yang paling besar manfaatnya adalah siapa yang membesarkan Allah. Siapa yang mencari Allah. Sebab Nabi Muhammad telah sebut dalam hadisnya. Siapa jaga aku akan jaga dia. Kan? Siapa jaga aku akan jaga dia. Siapa yang menjaga agamaku, aku akan berada di hadapannya. Jika kamu nak minta tolong, mintalah tolong dengan aku. Ini Nabi sebut dekat Ibnu Abbas. Masa tu kecil lagi. Bukannya besar mana pun, baru 4, 5, 6 tahun. Nabi Muhammad pesan dekat anak yang kecil. Baik. Jadi kita janganlah terlalu loba jangan dengan harta ni. Wahai ibu-ibu. Ya. Wahai isteri-isteri. Tak sempat nak pergi kelas cari ilmu untuk mendidik anak-anak. Kita rasa duit tu lah yang boleh tolong anak kita untuk jadi baik dan juga bijak. Salah. Tak. Sedangkan Abu Lahab ini kumpul harta. Apa pun tak boleh tolong dia dengan harta itu. Begitu juga dengan segala kemegahan. Dia orang ternama pada ketika itu. Tak ada pun boleh tolong dia. Kemuliaan dia dan anak-anaknya pun tak boleh tolong. Bila Allah kata aku hina, kamu akan terseksa dan mencapai kehinaan. Abu Lahab pernah berkata kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi berdakwah, jika sesungguhnya apa yang saudaraku kata itu betul, maka aku akan menebus diriku daripada azab dengan harta dan anak-anak. Sebab itu Allah marah sangat dengan harta dia, dengan anak-anak dia. Sebab dia pernah bersumpah, ya, dengan sombong, bahawasanya kalau betul apa yang Muhammad itu cakap, aku akan tebus semua azab neraka dengan hartaku dengan anak-anak. Astaghfirullah. Maka ayat ini diturunkan untuk dia. Siapa nama anak dia? Anak dia bernama Utaibah bin Abu Lahab. Ingat betul-betul ni nama-nama. Jangan bagi nama dekat anak. Kadang-kadang dengar nama-nama sedap je bahasa Arab ni. Boleh bagi kat anak dia. Ya? Okay. Anak dia nama Utaibah bin Abu Lahab yang merupakan salah seorang anak Abu Lahab yang banyak menyakiti Rasul. Sebab itu. Pernah dengar lagu doa. Doa apa tu? Allah. Yang kita selalu doa untuk Palestin.
Doa apa? Allah Akbar. Saya terlupa. Kunut. Nazilah. Baik, terima kasih. Ini kunut Nazilah. Anak Utaibah ini terlalu kuat menghina Rasulullah. Sehingga kan Rasulullah mendoakan keburukan ke atasnya. Doa itu dirakamkan oleh Abu Aqrab radhiyallahu anhu. Nabi menyebutkan, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabi. Inilah doa yang Nabi doa untuk anak Abu Lahab, iaitu Utaibah. Nabi kata, ya Allah, binasakanlah dan binasakanlah dia dengan anjing daripada anjing-anjing. Maka selepas itu Utaibah itu mati, dibunuh dan dibaham oleh singa. Ketika mana dia tidur bersama dengan rombongan-rombongan. Kerana doa Nabi Muhammad SAW. Ya, baik, jadi kita berasa takut untuk nak jauh dengan Nabi Muhammad. Apatah lagi mulut kita ni lagi kena jaga. Ya, kena makin dekat dengan agama. Supaya kita ini, Allah bantu kita supaya kita dapat kenal. Kenal Allah, kenal Nabi dan kenal semua jalan-jalan kebaikan itu. Abu Lahab pula menemui ajal 7 hari selepas peperangan Badar. Selepas mengalami sejenis penyakit yang dinamakan adosah, iaitu umpama penyakit ta'un. 3 hari jenazahnya tidak diuruskan sehingga menjadi busuk. Ya, Masya Allah. Akhirnya mereka telah menggali satu lubang dan menolak mayatnya dengan kayu sehingga kan jatuh ke dalam lubang dan melontar batu-batu sehingga tertimbus lubang tersebut. Sampai begitu Allah hinakan dia. Abu Lahab akan masuk ke neraka yang bernyala-nyala. Api-api neraka itu, iaitu neraka Jahannam. Isteri Abu Lahab pula semasa hayatnya menabur fitnah. Kerja dia menabur fitnah, mengadu domba, iaitu Ummu Jamil. Di semua kalangan manusia. Justru azabnya di akhirat ialah dengan membawa dan menanggung seberkas kayu api neraka itu. Nanti di akhirat nanti Ummu Jamil bawa seberkas kayu api neraka yang membahang-bahang panas itu ditanggung. Ummu Jamil membangkitkan api kemarahan dan perseteruan di antara Nabi Muhammad. Ini keju dia. Abu Su'ud berkata, di waktu malam, Ummu Jamil memikul seberkas kayu yang berduri dan meletakkan ia di tempat. Allahu Akbar. Ni di antara kejahatan Ummu Jamil. Pada satu malam, Ummu Jamil memikul seberkas kayu yang berduri. Allahu Akbar. Sanggup bawa kayu yang berduri sebab semata-mata benci sangat dekat Nabi Muhammad. Walaupun seberkas kayu berduri itu sudah pastilah berasa sakit dekat bahu dia. Tapi dia tahu sebab nak menyakitkan Rasulullah, dia sanggup dan dia meletakkan di tempat laluan Nabi dengan tujuan untuk menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan balasan kepada Ummu Jamil pada hari akhirat ialah lehernya dikalung dengan pintalan yang mengazabkan. Dia bukan bawa aja api tu, kayu api tu. Betul? Allah bagi pintalan api dekat leher dia. Ya. Mujahid Ibnu Jabbar berkata, kalungan di lehernya adalah daripada besi. Allah tak mampu dah kita. Ya. Ini pesanan bagi wanita-wanita yang suka mengadu domba. Saya nak pesan betul-betul untuk diri saya pada malam. Jangan terlibat dengan wanita yang membawa cerita apa je jahat. Mahupun cerita itu berbunyi baik, mahupun cerita itu berbunyi jahat. Syaitan ni, dia datang bawa cerita macam bunyi sedap baik je. Dia macam bunyi Islami je gitu. Berhati-hatilah wahai wanita. Apa je berita yang sampai dekat telinga kamu tu. Syaitan itu, dia datang macam-macam bentuk. Kita kena berhati-hati. Kan? Dia datang baca bismillah dulu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ada tau. Ni jumpa macam-macam dah saya jumpa macam-macam. Astaghfirullahaladzim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ustazah saya nak cerita ni. Dia nak cerita kat ustazah. Saya nak cerita ni ustazah. Kan? Kita kena pastikan. Kena berusaha. Ya, menjaga diri kita. Dia namanya bisikan ni.
Baik. Kemudian, sebab itu pesanan kepada wanita-wanita yang terlibat dengan mengadu domba. Kerja jahat tak habis-habis nak memburukkan orang, menjatuhkan orang, memfitnah orang, mengaibkan orang, menglagakan orang. Janganlah kita terlibat. Ya Allah, kita bertaubat. Ya Allah, kita tak nak. Inilah tempat dia nanti. Dia duduk satu kongkol dengan Ummu Jamil. Ya. Dan Ibnu Al-Musayyab berkata, Ummu Jamil mempunyai utas, rantai daripada permata. Dan dia berkata, dia orang kaya kan? Demi Al-Lahab dan Uzza, aku akan jual dan gunakan nilainya untuk memusuhi Muhammad. Wah, sampai begitu jahatnya sombong. Allahu Akbar. Sebab itu Allah murka dengan harta kekayaan mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan kepadanya dengan dikalungkan pada lehernya pintalan daripada api neraka. Kau banggakan dengan apa? Rantai-rantai permata yang kau ada, semata-mata kau nak Allahu Akbar. Kau nak menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah kau sediakan dekat dia, kan? Kalung berupa besi, api yang sangat panas untuk dia dan semua wanita-wanita yang terlibat yang nak ikut Ummu Jamil di wana. Masya Allah, kita berlindung dengan Allah. Kita ni dah tak ada apa-apa, kan? Dahlah bukan keturunan-keturunan yang baik. Dahlah bukan daripada alim ulama. Ada apa pun kita ni. Maka insya-Allah kita sentiasa berusaha untuk menjaga diri kita. Ya. Moga-moga anak-anak kita ni juga sama kena ingat, dahlah kita ni bukan siapa-siapa. Kan dahlah tak ada apa-apa. Anak kita pula ada apa lah ya Allah. Teruslah berjuang ibu-ibu. Carilah kemuliaan Islam saja yang boleh tolong anak-anak kita ni. Tak ada benda lain yang boleh tolong selamatkan anak-anak kita. Apa jua masak. Ini kita kena pegang sampai bila. Ikhtiar duniawi itu adalah ikhtiar kedua. Kalau kita tidak berjuang untuk memberikan Islam yang paling besar untuk anak-anak, tapi kita berjuang untuk agama duniawi dia lebih besar. Kena takut duduk dalam kalangan ni. Ya, kita kena takut sangat-sangat. Jadi insya-Allah, ini saya berdoa, kita semua peliharalah ya Allah. Sebab dunia ni memang tipu daya. Ya, sangat susah untuk kita faham, kita kenal dengan tipu daya hawa nafsu pun susah. Apalagi dengan tipu daya duniawi. Hanya agama saja yang boleh menjadi kompas untuk kita tengok, dengan agama je. Bawa kompas sains, boleh tengok macam tadi, kan nak mengandung, ya, persiapan untuk jadi ibu, nak mendapat kezuran yang baik. Di antaranya kena bersedia makan folic acid sebelum mengandung. Kalau kita boleh bersedia untuk, kan nak dapat zuriat, sanggup beli vitamin-vitamin yang bagus. Tapi kita tak nampak pun neraca agama yang paling besar untuk menjadikan neraca yang paling bagus untuk kita. Membawa zuriat yang soleh-soleh itu yang paling besar. Ya, kita boleh je keluar sempurna fizikalnya, bagus, sihat sangat. Tapi bila rohani itu tak sihat, tuan-tuan, memang tak boleh bawa kebahagiaan pun dekat kita. Ya, begitu. Itulah di antara perjuangan saya membawa modul-modul pendidikan awal kanak-kanak hari ini. Berjuang habis-habisan bab modul duniawi. Samalah di semua peringkat pendidikan. Tapi modul ukhrawi ni, ya Allah, tak ramai yang memperjuangkannya. Nah, sebab itu tak boleh bahagia. Ibu tak boleh bahagia, mak tak boleh bahagia, anak pun tak boleh bahagia. Ya. Baik, insya-Allah moga surah Al-Masad pada malam ini membuka pintu hati kita agar kita dapat ilmu balik. Kat mana keluarga saya ya? Harta saya, anak-anak saya, di manakah neraca yang kita cuba bawa? Jangan sampai harta yang kita duk gilap setiap malam, kan?
Akaun yang kita dah buka tiap malam tengok berapa banyak yang kita kumpul. Ya Allah Akbar. Itu semua tidak menjamin. Yang menjaminnya adalah niat setiap malam yang kita berusaha untuk masuk. Ini je yang boleh tolong kita. Esok bila kita mati, duit yang berkepuk-kepuk kat dalam akaun tu, yang baru tadi kita keluarkan boleh jadi 1,000, boleh jadi bukan saya lah. Kan? Boleh jadi kita keluarkan 5,000, boleh jadi malam ni kita mati. Tu tak ada apa dah. Dah duduk kat situ dah jadi faraid besok. Jadi kita kena yakin betul-betul. Yang kita belajar ni setiap malam, yang kita berusaha, yang cari anak-anak kita dapat didikan agama, pergi dengar agama, yang ni je boleh tolong kita. Yang lain tu semua tak ada dah. Ya? Baik, teruskan berusaha untuk meniatkan diri kita setiap hari, setiap minggu, setiap malam kalau boleh. Duduk dekat kelas tadabbur ni, mesti ada. Ini je yang boleh tolong kita. InsyaAllah, pesan ni untuk saya tahu, bukan untuk siapa-siapa. Sebab saya lah orang yang paling berasa sibuk sangat kan. Baik, jadi insyaAllah, moga-moga Allah pilih kita setiap hari, setiap malam. Moga-moga kita terpilih dan anak-anak kita semua menjadi orang-orang yang soleh, insyaAllah. Baik, saya tutup kat situ saja. Jadi kita buka kepada perbincangan, persoalan kepada para Fiza. Silakan. Ustazah. Alhamdulillah kita dah selesai untuk sesi tadabbur surah Al-Masad. Okey, jadi Ustazah dah open untuk question. Ada Q&A boleh type di ruangan komen ataupun boleh juga buka mikrofon untuk sebarang pertanyaan. Saya cek di TikTok juga Ustazah. Ada persoalan yang sahabat-sahabat semua nak tanya? Tak ada. Drop di komen. Assalamualaikum Ustazah. Ya, Silakan Puan Farhana. Uh-uh. Salam. Okey, saya terima kasih atas perkongsian yang sangat bermakna. Saya amat tertarik dengan untuk mengadu domba tadilah. Tadi Ustazah ada jelaskan di mana wanita ini antara ujiannya adalah secara tak langsung sebenarnya kita ni sama ada kita sedar ataupun tidak, kita diuji dengan ada sikap mengadu domba. Cuma kat sini saya nak minta pencerahan yang lebih lanjut lah. Jika di mana kita berada dalam keadaan yang situasi yang sangat tertekan lah dengan orang sekeliling kita kan. Tapi kita tidaklah menceritakan secara spesifik kepada orang lain, tapi kita ceritakan benda ini kepada pasangan kita saja. Tapi niat kita adalah sebenarnya untuk meluahkan rasa saja. Adakah itu juga boleh consider sebagai mengadu domba juga? Atau sebenarnya macam mana? Saya perlukan penjelasan yang lebih lah berkenaan sikap mengadu domba ni. Okey, terima kasih Puan Farhana. Baik, mengadu domba ni adalah mengadu dan domba. Macam tu. Dia mengadu, lepas tu dia nak melagakan. Kadang-kadang syaitan datang berwajah-wajah kepada kita kan. Dia kata, alah, kau nak cerita kat suami kau je. Ini yang kita kena berhati-hatilah. Contoh lah. Dia biasa berlaku dalam rumah tangga kita, balik pada rumah mak mertua kita, mak kakak ipar kita. Hati ni nak bercakap ni. Hati ni nak bercakap lah. Kita nak cakap pasal kakak ipar kita ni, kakak, abang, kakak kepada suami kita kan. Saya cerita yang mudah untuk kita faham. Kakak kepada suami kita, adik kepada suami kita. Yang kita sebenarnya nak cerita, nak meluah, tapi sebenarnya itu sebenarnya boleh mengadu domba di antara suami kita dan kakak dia. Betul tak? Boleh juga mengadu domba di antara dia dan juga mak dia. Ini kita kena berusaha untuk menjaga dia. Dia punya tahan sampai berpeluh. Kan?
Dia boleh tahan cerita daripada awal perkahwinan sampai berpeluh. Kita minta Allah jaga mulut kita kena balik perjalanan. Ada memang Allah, memang syaitan dia ujian. Kan? Kita jaga, ya Allah. Abang tak tahu suami abang, kakak abang tu macam ni. Kita jaga betul tu. Tapi Puan Farhana, soalan sangat bagus. Itulah mengadu domba. Kita kena berusaha menjaganya. Sebab tingkatan-tingkatan untuk mengadu domba ni tak adalah kita sampai macam Ummu Jamil. InsyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Inilah tingkatan-tingkatan adu domba. Namanya mengadu. Lepas tu dia datang domba. Nak melagakan. Saya tak ada niat. Kan, ni konflik tempat kerja saya majikan. Kan, kita memang urus konflik of interest. Tempat kerja ni memang kita kena bijak. Kita tanya, saya tak mengadu domba, Ustazah. Saya hanya nak bercerita. Ini sebab kita panggil pengetahuan jugalah. Pengetahuan, kadang kita tak tahu, kita nak bercerita. Kita fahamkan. Itulah mengadu domba. Tak boleh. Samalah dengan suami kita. Contoh kita cerita pasal kawan kita. Ini pun kita kena jaga. Tak boleh juga. Ini bagus soalan Puan Farhana. Apa sahaja perkara yang berkaitan tentang penceritaan orang lain. Itu kita kena pegang. Apa sahaja cerita tentang orang lain yang kita nak ceritakan pada orang kedua, sama ada suami kita. So, itu kena berhati-hati. Dan memang kita kena jaga. Cerita hal orang lain, hal aib orang lain itu memang kita kena jaga juga. Melainkan tujuannya untuk cerita. Ini ada ni. Saya sebenarnya nak kena cerita. Jangan bergaduh. Contoh nak mendamaikan. Itu ada perkara keadaan-keadaan yang kita boleh cerita. Kalau tak, kita kena berusaha untuk simpan. InsyaAllah. Ya, soalan yang bagus Puan Farhana. Moga-moga kita terpelihara. Memang kata Puan Farhana, kita ni perempuan ni, kalau susah betul nak menjaga. Tapi insyaAllah, selalu berazam, ya Allah, kau peliharalah aku daripada adu domba. Ya, daripada fitnah, memfitnah. Menyampai. Kan, ini kita minta, ya Allah, kau tolonglah jaga kami ni, ya Allah. Kita tak terlepas pun. Tapi insyaAllah kita doa. Ya. Baik, moga-moga membantu soal kepada Puan Farhana. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah. Pencerahan yang amat baik. Sedikit lagi Ustazah. Macam jikalau benda tu kita dah terbuat kan, benda tu kita perlukan dengan susulan dengan taubat kan Ustazah. Memadai ke dengan istighfar je atau perlu solat sunat taubat? Yang pertama, memadai dengan istighfar. Kemudian yang kedua adalah lebih baik juga disulami dengan solat sunat taubat. Semua jenis dosa yang kita lakukan sebab itu para ulama ni dia tak tinggal solat taubat. Sebab setiap hari memang kita tak terlepas daripada dosa kan. InsyaAllah. Ada dah baik. Okay, Puan Farhana. Cuma saya nak pesan. Jangan sesekali pergi mengaku dengan orang yang pernah kita adu domba. Contoh. Ya. Orang yang pernah kita contoh. Kalau rasa kita tak kuat untuk pergi mengaku, kita just minta maaf secara terbuka, secara umum je. Faham tak ni? Contoh, saya minta maaf lah saya sebenarnya pernah mengadu domba awak. Kalau boleh tak payah mengaku macam tu. Biar Allah saja yang tahu. Apa saja dosa kita, sesama manusia, contohlah kita pernah fitnah, kita pernah tersalah menghukum dia. Faham tak? Tak perlu kita khususkan untuk bagi tahu dia. Kita cuma minta maaf, dia jumpa raya-raya ke bila-bila tu. Maaf ya kalau ada salah silap yang sengaja daripada saya. Itu cukup dah. Tak payah ada bagi tahu minta maaf ya kalau ada terpeluter mengata belakang. Pada saya itu perkataan kurang manis lah. Ya, minta maaf lah. Contoh, minta maaf lah saya pernah berzina. Tak perlu. Tak perlu kita membuka keaiban kita. Cukuplah kita meminta maaf sebab kita buat salah dengan manusia, memang kita kena minta maaf tahu dengan manusia.
Cukup je secara umum ya. Tapi kalau rasa mampu untuk menanggungnya, silakan berterus terang. Okey, baik Puan Farhana. Baik, terima kasih Ustazah. Ustazah, kita ada komen Ustazah. Tak saya Yes. baca dari Puan Oji. Saya baca Utaibah ni pernah berkahwin dan menceraikan anak Rasulullah bernama Ruqayyah, sedangkan dia tak pernah memeluk Islam. So boleh ya dia berkahwin dengan puteri Rasulullah sedangkan dia bukan Islam. Mohon penjelasan. Betul ke info ini? Okey, sah ni saya tak pasti kesahihan dia. Saya tak pernah dengar, saya minta maaf. Yang kedua, saya kena cek dulu kesahihan dia. Ya, Puan, siapa yang bertanya? Puan Uji. Pak Oji. Saya minta maaf, saya tak pernah dengar. Tapi saya cek dulu sama ada kisah ini betul ataupun tidak. Ya, Puan Uji. Terima kasih kerana mengutarakan dan berkongsi, insyaAllah. Nanti kelas minggu hari lain nanti saya akan kongsi. InsyaAllah. Baik Ustazah. Okey, daripada Puan Hish, Ustazah, macam mana kalau kita meluahkan perangai anak-anak kepada mak atau yang lain-lain? Adakah juga mengadu domba? Dikira sebagai mengadu domba? Meluahkan perangai anak-anak kepada mak. Anak kepada mak mana? Kan dia kita, mak. kita Oh, share mak kat kita mak kita. kot. Ustazah. Mungkinlah saya rasa macam tu ke Puan Hish? Dia nenek kot. Oh, ya. Okey. Okey, tengoklah kalau macam mana. Contoh kalau kita share masalah kita dengan mak kita, tapi takkan nak melagakan mak dengan cucu pula. Tapi tak mustahil boleh melagakan. Tengok pada kes. Betul tak? Tak mustahil boleh melagakan nenek dengan cucu. Bergantung kepada cerita dan juga keadaan. Kalau dia cerita je, mak anak saya ni dah tengoklah ni, dia tak boleh, tak nak solat. Okey kan? Boleh. Tak ada masalah. Tapi contoh, mak, anak saya balik semalam cerita. Betul ke mak kata kat saya macam ni? Contoh. Itu melagakan kan? Nampak? So bezalah mengikut situasi. Jadi, tengok pada situasi jawapan saya. Kalau sekadar meluahkan kepada mak kita, ada masalah. Ya, meluahkan dengan niat yang betul. Tapi kalau meluahkan, contoh ada unsur-unsur melagakan tu, itu yang tak boleh tu. Jadi kita kena berhati-hati dengan kisah penceritaan kita yang kita nak cerita tu, insyaAllah. Ya, Puan, terima kasih kerana bertanya. Terima kasih Puan Hish. Okey. Okey, kawan sahabat-sahabat semua, ada lagi soalan yang ingin diutarakan kepada Ustazah? Ustazah dan sahabat-sahabat semua. Ida. Uh, Puan? sedikitlah yang rasanya wallahualam, sedikit pencerahan dan sedikit perkongsian. Kalau kita lihat kan, dalam Al-Quran Allah Ta'ala menggezekkan atau bercerita tentang nama-nama Nabi kan, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Dan Allah juga bercerita tentang yang lain daripada Nabi, contohnya adalah Imran kan, surah Imran. Dan Allah Ta'ala gezekkan juga dalam Al-Quran tentang Al-Masad, iaitu Abu Lahab. Maksudnya memang cerita tentang Abu Lahab. Jadi kat situ yang saya nampak kat sini, apabila Allah menyebutkan tentang nama di dalam Al-Quran, dua benda yang Allah nak kita ingatkan. Pertama adalah penghinaan atau kemuliaan. Betul tak Ustazah? Jadi dia jadi berdebar-debar ke hati. Jangan sampai nama kita ni disebut oleh Allah dengan membuat satu perkara-perkara yang tak baik di hari pembalasan. Yang saya nampak kat situ Ustazah. Jadi kita nak biarlah nama kita ni Allah Ta'ala sebut dengan membuat suatu kebaikan dan kemuliaan. Jangan sampai kita Allah Ta'ala sebut di hari pembalasan tu adalah dengan sesuatu yang penghinaan ataupun sesuatu kebinasaan. Itu yang saya rasa, ya Allah Akbar, yang saya rasa macam terdetik lah apabila soal Masad ini, dia bukan tentang bercerita tentang sifat-sifat Abu Lahab, tetapi sebenarnya sifat kita lah tu kan, sifat kita. Jadi itu sajalah yang saya rasa saya rasa okey, ada sesuatu sebenarnya daripada mesej, daripada apa yang kita pelajari pada surah Al-Masad ni lah. Wallahualam. Terima kasih. Ustazah. Betul. Ya,
Dalam Al-Quran Allah sebut mention nama-nama. Yang Nabi kita dah tahu. Ada yang bukan Nabi, Luqmanul Hakim. Ya. Imran. Dan kemudian Abu Lahab. Orang yang baik Allah mention, orang yang jahat Allah mention. Maksudnya orang yang paling baik adalah Allah mention dalam Al-Quran. Dan orang yang paling jahat Allah mention dalam Al-Quran. Jadi insyaAllah terima kasih kamu. Ini perkongsian tazakur untuk kita agar kita ni supaya Allah tak mention nama kita. Baik. Di akhirat nanti moga-moga kita terpelihara. Terima kasih kamu peringatan perkongsian bersama-sama. Alhamdulillah, masya-Allah. Alhamdulillah. Okey. Ada lagi sahabat? Sebelum kita tangguh dulu majlis kita. Boleh buka mikrofon. Jika ada siapa-siapa yang nak share macam tazakur macam kamu, boleh dipersilakan. Sangat bagus. Hmm. Kalau tak ada, kita tutup selesai. Dan boleh sahabat-sahabat kongsikan program untuk Mami yang kita sedang iklankan. Moga-moga kita juga menjadi orang yang sentiasa berusaha untuk menambah ilmu dalam pendidikan anak-anak ini, insyaAllah. Baik Ustazah. Terima kasih atas perkongsian Ustazah malam ini. Okey, diharap kita dapat mengambil iktibar dari tadabbur surah Al-Masad ini. Okey. Sebelum saya akhiri majlis, suka untuk saya war-warkan program-program Ustazah. Okey, program-program Ustazah mingguan untuk Q-Circle, iaitu pada hari Ahad kita ada tilawah Al-Quran pada pukul 9 pagi. Okey, jadi 9 pagi untuk tilawah. Untuk tadabbur kita ada Isnin dan Rabu malam pada pukul 9 malam bersama Ustazah. Dan pada hari Selasa dan Khamis pagi kita ada kelas tajwid bersama Ustazah Nur Ashikin. Tapi untuk makluman pada sahabat-sahabat semua, esok kelas tajwid terpaksa ditangguhkan kerana Ustazah Ashikin ada program di luar. Jadi esok pukul 9 kita tangguh dulu majlis, insya-Allah. Pukul hari Khamis kita akan sambung kelas tajwid kita. Okey, dan Ustazah juga ada buat live di TikTok pada pukul 3.30 petang macam tu ya, untuk Tarbiyatul Aulad. Jadi kepada mami-mami yang ingin cari perkongsian ilmu-ilmu parenting, boleh ke live Ustazah setiap hari. InsyaAllah sekiranya tiada halangan, Ustazah akan live di TikTok Ustazah Nazira Abdul Rahim. Boleh follow Ustazah di TikTok juga. Baik sahabat-sahabat semua, satu lagi orang kata apa, kita jemput lagi untuk program kita pada 28 Jun ini. Okey, program Q-Circle bersama Call Buku. Okey, di mana anak soleh bukan kebetulan. Kita belajar seni mendidik iman zaman moden ni. Apa yang mamis-mamis dapat pelajari nanti, insya-Allah macam mana kita nak membina hubungan yang bermakna dan berhikmah dengan anak-anak ni. Sebab anak-anak zaman sekarang makin pandai. Makin pandai. Kadang-kadang kita pula tiang macam tu je. Dia tiang kita macam tu je. Orang katakan. Jadi kita kena ada seni untuk mendidik anak-anak kita ni. Macam mana kita nak memahami peranan kita, peranan ibu sebagai murabbi pertama. Jadi kadang-kadang Ustazah, anak saya dah remaja, boleh ke saya masuk lagi? Boleh, tak ada masalah kan Ustazah kan? Kalau yang macam Ustazah kata, nenek nak mendidik cucu pun kena ada seni dia. Jadi sekarang teknologi dah canggih, cucu-cucu dah pandai, anak pun lagi pandai dah kita pun kena ada ilmu lah. Kita pun ada ilmu. Jadi saya jemput kepada sahabat-sahabat semua untuk join program Q-Circle bersama Call Buku. Okey, kita maharnya RM39 je seorang, tapi kalau kita dapat package bertiga hanya 87 sahaja. Boleh kontak admin ataupun scan di QR yang admin bagi dalam grup.
Okey. Jadi untuk malam ini kita tangguhkan dulu majlis kita pada malam ini. Okey. InsyaAllah saya akan baca doa penutup dan kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan segala ilmu yang kami perolehi pada hari ini sebagai ilmu yang bermanfaat, Ya Allah, dan dapat kami amalkan dalam kehidupan seharian kami, Ya Allah. Bukakan hati-hati kami untuk terus mencintai ilmu dan mendekatkan diri kami kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, Ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Dosa pasangan kami, Ya Allah. Dosa guru-guru kami, Ya Allah. Dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang telah pergi meninggalkan kami, Ya Allah. Amin, 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 Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aslimu insani wa fi amanu wa amru wa Amin, amin, Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustazah, terima kasih semua. Terima kasih juga pada sahabat penggerak.